Hai semua, bersama dalam Trivia Sejarah by Cikgu Madia. Sejarah tahun 4, Zaman Prasejarah. Mari bersama Cikgu mengembara ke zaman prasejarah. Terdapat 4 zaman yang kita akan pelajari. Bermula dengan Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Jom, mulakan pengembaraan. Hai semua, saya Razin dari zaman Paleolitik. Paleolitik adalah zaman pertama, zaman prasejarah. Oleh itu, Kami berburu untuk makan daging dan mencari buah di hutan. Oleh itu, hidup kami berpindah randah. Tahukah kamu, pada zaman ini juga kami telah pandai menghidupkan api. Ia penting untuk menghalau binatang buas. hai semua, saya Fahmi. Dari zaman Mesolitik, kami sudah pandai menangkap ikan di sungai dan juga sudah mula tinggal di pinggir sungai. Tengok apa yang saya tangkap. Ikan besar. Kita boleh kongsi. Wah, hebatnya. Terima kasih, Kai. Hai, saya Razik dari zaman Neolitik. Kami pandai bercucuk tanam dan menternak haiwan. Mak saya pandai membuat tembikar. Buah ni saya akan tukar dengan ikan kawan saya. Ini dinamakan sistem barter Lihat, mak saya pandai membuat rantai dari manik. Hai, saya Adam dari zaman Logam. Kami sudah hidup menetap, ada ketua dan sudah pandai berlayar. Peralatan kami daripada logam. Begitulah pengembaraan kita ke 4 zaman prasejarah. Kamu ingat tak? Jika ingat, tulis 4 zaman itu di ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan like, share dan follow Trivia Sejarah by Cikgu Madia. Jumpa lagi. Bye-bye semua.